kasih dan salam sejahtera. Saya hari ini melancarkan teknologi green ataupun teknologi hijau berkaitan dengan green teknologi air dan syarikat KS Industri Teknologi KS Industri Tool Sdn Bhd yang telah memperkenalkan teknologi untuk merawat air di samping mengurangkan penggunaan tenaga haba dan juga dapat dilaksanakan di premis-premis yang mempunyai cooling tower lah. Antara kejayaan yang besar ialah pemasangan alat D-scale di Hospital Jasin milik KKM yang telah memenangi anugerah Platinum LEEDS, iaitu agensi daripada peringkat antarabangsa yang mengiktiraf penggunaan alat D-scale ini, yang mana bukan sahaja mengurangkan pencemaran kimia, pencemaran air, malahan dapat mengeluarkan produk seperti ionizer yang boleh mengurangkan keberadaan algae, virus, bakteria dan juga fungus dalam air tersebut, dan tidak menggunakan kaedah konvensional iaitu mencuci dengan air yang banyak sekiranya tidak ada alat ini. Jadi kita yakin dengan adanya penggunaan teknologi baru hijau ini terhadap industri rawatan air dan mengurangkan penggunaan haba tenaga, kita yakin kemajuan dari segi prinsip carbon footprint dapat kita capai dan menyumbang kepada penggunaan karbon yang dikurangkan menjelang tahun 2050. Jadi usaha ini dititik beratkan oleh MOSTI dan memberi sokongan penuh kerana platform yang digunakan ini amat membantu mengurangkan tenaga, menggunakan air, penggunaan air. Malahan kita dapat membuat komitmen terhadap low carbon inisiatif negara dan peringkat antarabangsa. Ya. Okey. Jadi satu model perniagaan perlu diangkat untuk menyemarakkan penggunaan teknologi ini. Jadi saya telah pun diberitahu oleh pihak syarikat mereka menggunakan OPEX, tidak menggunakan CAPEX. Jadi tidak ada belanja awal perlu dikeluarkan oleh syarikat ataupun agensi, tetapi dia menggunakan konsep penyewaan, dan ini lebih mudah dan saya di MOSTI menggalakkan agensi kerajaan dan juga pihak Badan Berkanun supaya boleh menggunakannya di bangunan-bangunan yang memiliki cooling tower lah, supaya operasi dapat lebih menjimatkan kerana dah ada bukti nyata dan dengan kaedah OPEX ni dia membantu lebih banyak penggunaan dapat dilaksanakan. Jadi kos akan ditanggung secara OPEX bulanan dan juga penyewaan, dan dia akan mengurangkan bukan saja bil elektrik, bil air juga, ya.